Selamat datang ke rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Jadi, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform sosial media kami di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube rasmi Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu untuk mendapatkan tentang info-info terkini tentang siaran kita. Macam hari ini, sekarang ini pada pagi indah ini, kita tengah share secara langsung rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi, jika anda masih baru lagi di sini, para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Fatwa? Jadi, rancangan Bicara Fatwa Johor ini dia adakan kerana kita adalah sebuah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa yang telah diwartakan dan digazetkan juga dan memberikan pendedahan secara umum ataupun more public exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas supaya kita tidak muskilah tentang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi bersama dengan saya pada hari ini tetamu istimewa kita iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sunoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi datang pada hari ini. Alhamdulillah. Farhad macam mana? Okay. Alhamdulillah sihat. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor. Dan tajuk kita pada hari ini adalah tentang status pernikahan secara adat atau mengikut kepercayaan agama selain daripada Islam. Jadi saya ingin masuk kepada soalan yang teruslah kerana kita tahu kes-kes berkaitan tentang perkahwinan sejak kebelakangan ini membuat banyak headlines ya di media-media outlet di luar sana dan semestinya ramai daripada para warga netizen ataupun warga nets tertanya-tanya tentang soalan yang berkaitan dengan perkahwinan ini. Jadi soalan yang pertama saya nak tanyakan kepada Zohibul Fadilah adalah, boleh tak terangkan kepada saya dan juga para penonton dan pendengar tentang apakah maksud bernikah secara adat? Bolehkah berikan penjelasan sedikit? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang saya kasihi saudara Farhad yang bertindak selaku pemudasyarah kita dalam perbincangan mengenai fatwa lah khususnya di negeri Johor ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya dan untuk kita sama-sama berkongsi sebenarnya Farhad mengenai sebahagian lagi ilmu ataupun maklumat yang perlu kita fahami kemudian bagi membantu dalam kita mendepani apa juga cabaran dalam dunia kita pada hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya rakamkan setinggi penghargaan dan syabas kepada Radio An-Nur sendiri. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang sama-sama turut menyumbang kepada syiar ataupun perkembangan syiar Islam itu sendiri, khususnya di negeri dan negara kita. Jadi berbalik kepada tajuk kita Farhad iaitu kita membincangkan sebahagian lagi fatwa yang telah diputuskan dan kemudian sama ada digazetkan ataupun diwartakan ataupun tidak diwartakan, tapi telah menjadi suatu keputusan yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang dipimpin, yang diketuai oleh Sahibul Samahah yang berhormat Datuk Mufti Negeri Johor kita lah. Jadi pada pagi ini kita akan kongsikan sebahagian fatwa lagi, iaitu fatwa yang menyentuh berkenaan dengan status ataupun status perkahwinan ataupun pernikahan secara adat ataupun pernikahan mengikut kepercayaan agama
sesuatu agama selain agama Islam. Jadi kalau kita nak mulakan diskusi ini dengan memahami definisi perkahwinan adat, boleh kita tafsir dan huraikan bahawa maksudnya perkahwinan selain daripada pernikahan yang dilaksanakan oleh syariat Islam itu sendiri. Maksudnya selain daripada agama Islam, contohnya agama-agama sama ada agama samawi ataupun kepercayaan adat mereka sendiri. Contohnya ada beberapa etnik di pedalaman sana, mereka telah menjalankan perkahwinan mengikut kepercayaan dan adat masing-masing. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, rakan-rakan kita sendiri, jiran kita sendiri, kita sebutlah, mungkin kita bersyukur sebagai as a Muslim mukmin, sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada kita menjalani kehidupan ni, kita ada bermuamalah, kita ada bersama kita, sahabat kita, kawan kita, jiran kita yang mereka mungkin mempercayai mengikut kepercayaan agama mereka. Contohnya jiran kita di sebelah kanan, mereka mempercayai agama Hindu. Jiran sebelah kiri kita, mereka mempercayai ataupun mereka melaksanakan perkahwinan melalui agama mereka, agama Buddha, Kristian, apa jualah agama, hatta adat sekalipun. Itu yang dimaksudkan. Jadi apa yang kita nak kongsi dan bahaskan di sini iaitu kita nak melihat adakah perkahwinan mereka ini, jiran-jiran kita tadi, sama ada Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya, yang telah mereka berkahwin sebelum itu, kemudian dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabab kita menyantuni mereka dengan akhlak yang terpuji yang kita cuba usaha dan pamerkan, akhirnya mereka lunak hati mereka untuk memilih Islam sebagai pegangan kepercayaan dan akidah mereka. Jadi kita nak kaitkan bahawa jiran kita tadi ni, contohlah suami isteri, mereka berkeyakinan dengan pahaman mereka, kepercayaan agama mereka Hindu. Jadi bila mana mereka telah lunak dengan akhlak yang kita pamerkan ini, seperti yang ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka melihat bahawa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. So mereka memutuskan bukan suami isteri sahaja, tetapi dengan anak-anak mereka memilih Islam. Lalu mereka, orang muda kata convert lah, ataupun memeluk agama Islam, memilih Islam sebagai agama anutan dan kepercayaan mereka. So sekarang ni fatwa ni kita nak melihat bahawa bagaimana perkahwinan mereka ini bila setelah Islam. Adakah kita perlu arahkan mereka untuk diijab, kabulkan semula, dinikahkan semula mengikut ajaran Islam? Itu persoalannya. Jadi kita nak kaitkan bahawa fatwa ini telah dikeluarkan pada tahun 2018 lah, untuk makluman sidang penonton, sidang pendengar Radio An-Nur, Majelis Islam Radio ini, bahawa ketahuilah bahawa mana-mana pasangan yang berkahwin secara adat mereka ataupun berkahwin mengikut kepercayaan agama mereka, sama ada Hindu, Buddha, Kristian atau agama apa juga, bila mana dia memeluk Islam, maka Islam menerima kehadiran mereka itu, tanpa perlu bernikah semula, berkahwin semula mengikut acuan ataupun syariat Islam. Islam menerima mereka, automatically dia akan diiktiraf, dia telah diiktiraf perkahwinan terdahulu itu. Cuma mungkin dalam konteks undang-undang nanti kita akan kongsikan. Itu mungkin yang peringkat awal ini dulu. Okey. Tapi saya nak tanya soalan lagi mengenai tentang status perkahwinan inilah. Adakah perkara ini masih lagi berlaku pada zaman sekarang? Adakah kes-kes recently tentang perkahwinan secara adat ataupun kepercayaan agama selain daripada agama Islam ini? Sudah barang pasti ianya telah berlaku dan akan terus berlaku.
selagi mana manusia itu khususnya orang-orang bukan Islam tidak menerima hidayah Allah SWT, mereka menjalani kehidupan dengan, minta maaf cakap lah ya, dengan kekufuran yang mereka yakini lah. Mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana mereka memperoleh hidayah Allah, maka mereka akan memilih Islam, dan seterusnya kita terima kehadiran mereka tanpa, dalam konteks topik kita ini, tanpa perlu kita nikahkan mereka semula menurut syariat Islam. Itu. Jadi selagi mana ada manusia ataupun masyarakat yang meyakini dengan agama kepercayaan masing-masing, selagi itulah mereka berkahwin secara adat dan secara agama masing-masing. Cuma kita nak cerita kat sini, kita menyentuh tentang bila mana mereka memilih Islam, adakah perlu dinikahkan semula? Itu maksudnya. Betul. Tu. Jadi kalau Farhad tanya bahawa sehingga ke hari ini ada tak yang masih menikah secara sudah, tentunya ada. Selagi mana mereka belum memilih Islam, selagi itulah dia akan berlaku. Agama. Betul. Itu pentingnya pendakwah, da'i, khususnya umat Islam itu sendiri mempamerkan, bukan saja mempamerkan akhlak Islam yang membawa mesej kesejahteraan, tetapi perlu juga satu gerakan untuk memberikan kefahaman, tarbiyah, education dan sebagainya lah. Nak educate non-Muslim ni bukan mudah. Betul. Tapi kita tak boleh berhenti di situ. Usaha mesti digerakkan. Jadi itu antara beberapa perkara menjawab tentang adakah pernikahan adat atau pernikahan menurut agama masing-masing ni selain berislam akan terus berlaku. Ya. Selagi mana mereka tidak memperoleh hidayah Allah, selagi itulah mereka memilih dengan kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Dia akan terhenti bila mana mereka memilih Islam. Jadi satu usaha gerakan mesti diteruskan daripada zaman hayat Rasulullah SAW. Tanggungjawab untuk mensyiarkan agama Allah itu sangat penting. Cuma mungkin kita boleh fokus dan tumpu kepada bicara tentang perkahwinan orang bukan Islam ni yang telah memilih Islam, mereka tidak perlu lagi dinikahkan. Itu yang kita nak, atau kata simpulkan, kata kunci kita dalam perbahasan kita pada pagi ini. Baik. Jadi sudah tentu perkara ini adalah sebuah perkara yang seperti disebutkan oleh Sohibul Fadilah tadi, perkara yang tetap akan berlakukan. Tetapi adakah perkara ini pernah berlaku ketika zaman Rasulullah, pada zaman sewaktu ketika dahulu? Ya, betul. Kalau kita melihat kepada sirah dan apakah asas sebenarnya, kalau kita lihat dari segi latar belakang ataupun dari segi sudut fiqahnya macam mana, sudut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak berlaku? Sudah tentunya ada, sebab ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah, sama ada secara sirriyah itu apa? Secara bersunyi-sunyian ataupun secara rahsia. Ketika awal Islam di Mekah, ketika umur Nabi berumur 40 tahun menerima wahyu yang pertama kan. Jadi waktu itu Rasulullah SAW masih tak ada lagi rakan-rakan sahabat-sahabat yang cuba membantu Rasulullah SAW. Sehingga mana wanita yang pertama memeluk agama Islam ialah isteri Nabi sendiri, Sayyidatuna Khadijah. Dan kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali, sepupu Nabi, dan juga merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awal Islam, masih beberapa orang saja. Jadi kekuatan belum ada lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kalimah tayyibah, mengesahkan Allah di Mekah pada waktu itu. Dalam tahun berapa masa itu? 610 kata silap saya, Masihi, secara sirriyah. Dan kemudian setelah 3 tahun yang pertama, kemudian masuk tahun yang berikutnya, Nabi perlahan-lahan menambah bilangan para sahabat yang memilih Islam. Kemudian sampai ke
setelah 10 tahun ataupun 13 tahun menyampaikan dakwah di Mekah, Nabi berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi penghijrahan tu secara ramai, secara jamaah di kalangan para sahabat Nabi, dan sudah barang pastinya ada di kalangan mereka yang memilih Islam secara kelompok yang ramai. Ada yang memilih Islam secara keluarga, ada yang memilih Islam hanya seorang saja, ada yang suami dan isteri dan sebagainya. Jadi pada zaman Nabi SAW, nama yang masyhur yang telah direkodkan dalam hadis dan banyak diriwayatkan bahawa antaranya iaitu Sayyidina Uthman bin Maz'un dan isterinya. Ini bukan Khulafa Rasyidin, ini kebetulan nama sahabat Nabi SAW ni, Uthman bin Maz'un dan isterinya. Mereka masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW secara keluarga, menerima Islam. Dan tak ada pun kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih yang mengkisahkan bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada pasangan ini untuk dinikahkan, semula tak ada. Jadi Rasulullah SAW menerima perkahwinan terdahulu mengikut agama mereka, sama ada agama Nasara ataupun Yahud dan sebagainya. Lalu mereka mengikut Rasulullah dan bai'ah Rasulullah dan memilih Islam, maka perkahwinan mereka itu yang terdahulu khususnya tidak perlu ijab kabul, dinikahkan semula. Bahkan perkahwinan yang terdahulu diiktiraf bukan saja oleh sirah baginda Nabi SAW, tetapi diiktiraf dalam Al-Quran sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Aisyah, Aisyah isteri Firaun itu sendiri. Dan direkodkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, isteri Firaun yang bernama Aisyah. Siapakah Aisyah ini? Yang menjaga, mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran pun menyatakan Allah mengiktiraf bagaimana peranan Aisyah ini sebagai isteri Firaun. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkahwinan terdahulu itu. Dan kemudiannya kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Masad contohnya, ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imra'atuhu hammalatal hattab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya, mengkisahkan bagaimana, menegaskan bagaimana isteri Abu Lahab ini, dia akan memikul kayu api sewaktu di neraka kelak. Jadi maknanya perkataan itu disebut isteri Abu Lahab. Sama juga dengan surah At-Tahrim tadi, isteri Firaun. Maksudnya perkahwinan terdahulu itu diiktiraf oleh Islam, dan kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bukan saja berlaku ke atas sahabat Nabi, iaitu Uthman bin Maz'un, bahkan anak ataupun puteri Nabi sendiri masa awal kedatangan Islam itu, khususnya di Madinah pada waktu itu, iaitu Sayyidatina Zainab sebenarnya, yang lebih awal memeluk Islam pada waktu itu, dan suaminya memeluk Islam kemudiannya. Nanti kita mungkin yang ini kita boleh bahaskan. Cuma nak sebut bahawa dalam Al-Quran bagaimana, dan dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jelas Nabi tak pernah pun memerintah, mewajibkan supaya pasangan yang berkahwin suatu dahulu, sama ada mengikut adat mereka atau mengikut kepercayaan agama mereka itu, bila mana masuk Islam, menerima Islam, mereka tidak perlu lagi untuk diijab kabulkan mengikut syariat Islam itu sendiri. Dan kalau kita buka dalam kita kata fiqh, ramai di kalangan fuqaha. Fuqaha ni apa? Sarjana Islam lah. Maksudnya mereka yang mahir, mereka yang faqih dalam melihat permasalahan-permasalahan fiqh ini, khususnya berkaitan dengan bab fiqh munakahat ini. Dan kalau kita sentuh tentang pandangan imam-imam mazhab ini, jumhur lah kita boleh katakan bahawa mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka menyatakan ataupun menghukum bahawa pernikahan orang kafir atau orang bukan Islam sebagai sah mengikut
etikad agamanya pada waktu itu. Maka segala hukum hakam perkahwinan yang melibatkan isu pernasaban, jumlah talak, zihar, mahar dan sebagainya adalah tertakluk kepada pernikahan yang sah, yang Islam juga menerima. Ini yang bagi mereka yang masuk Islam secara serentak. Cuma mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki, Maliki saja yang berpandangan bahawa pernikahan terdahulu itu perlu diijab kabulkan. Bila dia masuk Islam je perlu dimasukkan, perlu diijab kabulkan. Cuma 3 imam ni, mazhab ni, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Bila 3 ni makna jumhur lah. Jumhur di kalangan imam mazhab, bahawa mereka menganggap, mereka menghukumkan bahawa pasangan bukan Islam yang bernikah sebelum masuk Islam tu dengan kepercayaan mereka, kemudian dia masuk Islam, maka Islam menerima kehadiran mereka tanpa perlu diijab kabulkan. Itu maksudnya. Dari segi sirah pun jelas, dari segi pandangan, dari segi hukum fiqh pun jelas. Dan zaman Nabi SAW saya katakan bahawa puteri Nabi SAW sendiri, dan para sahabat tadi itu antaranya ialah Uthman bin Maz'un yang memilih Islam bersama isterinya. Tak ada nas ataupun dalil sama hadis yang sahih yang memerintahkan ataupun Nabi ada suruh mereka, tak ada. Ini asas pegangan kita lah. Jadi kita kalau ada jiran Firhat hari ini mungkin jiran yang kita santuni mereka non Muslim, kita harus dan kita sayugia menjalin hubungan yang baik, bermuamalah dengan jiran-jiran tetangga kita yang bukan Islam, selagi mana mereka tidak memerangi kita. Orang kafir pun ada beberapa kategori. Yang masyhur ialah kafir harbi, yang satu lagi kafir zimmi. Dia duduk dekat sebuah negara Islam, dia akur bayar cukai, dia tidak bawa kerosakan, itu zimmi, dia taat kepada kita. Tetapi kalau sampai dia mengugut nyawa kita, mengganggu kita nak sembahyang, itu lebih kepada ta'rifan harbi, cenderung ke situ. Setakat yang biasa ni, kita bawa mereka supaya mengenali Islam. Betul. Jadi kita tak mau nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan. Mat, kenapa tak ajar aku tentang Islam? Tak seru aku tentang Islam? Gitu kan. Jadi sekurang-kurang kita dah bercakap. Mungkin kita tak akan direct lah semoleknya. Jiran kita yang bukan Islam tu, kita jangan sebut mereka masuk Islam, tak perlu sebut macam tu. Betul. Kita secara indirect, kita ceritakan keindahan Islam, sama ada secara verbal ataupun melalui perilaku kita ini. Kita santuni mereka. Begitu, ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sendiri berdepan dengan musuh-musuh Nabi sendiri. Nabi dihalangi dengan kaca, dengan duri-duri di laluan Nabi nak balik ke rumah dia. So Nabi tak balas. Bahkan Nabi guna kaedah yang macam tadilah, psikologi, hikmah, dan mudah-mudahan kita Nabi ziarah dia pula, Nabi suapkan dia. Kan ada kisah tu kan. Ada. Jadi sekurang-kurang dalam konteks hari ini, selagi mana mereka orang bukan Islam tidak memberikan suatu ancaman kemudaratan bagi kita, dalam konteks kita yang lebih kecil ini jiran kita lah. Jadi kita kena tunjuk yang Islam ini agama yang cantik, indah, molek. Bila kita datang balik tu, dia taklah terus cepat lari masuk rumah, tutup pintu. Kita orang Islam ni, balik aja jiran-jiran semua tutup pintu, lari. Jadi ada sesuatu pada kita sebenarnya. Tapi kalau kita balik, jiran kita duduk kat tembok-tembok tepi rumah taman, dia pun okay. Itu kat situ ada hubungan yang dia tidak terancam dengan kita. Tapi kalau orang bukan Islam merasa terancam bila kita datang, ada sesuatu pada diri kita. Jadi macam mana nak bercakap tentang dakwah? Lagilah jauh kan? Betul. Jadi dakwah kena sampaikan. Cuma secara indirect. Kalau kata Rawan Sami, mai masuk Islam, mungkin mereka tidak berselesa kan? Betul. Ataupun Acong, mailah masuk Islam, dia rasa tak selesa. Jadi kita perlu bijak mengurus jiran-jiran kita, khususnya non-Muslim tadi, supaya mereka cenderung lunak hatinya memilih Islam. Dan bukan sahaja jiran kita itu seorang saja, tapi mungkin bersama isteri dia,
dan sebaiknya bersama anak-anak dia memilih Islam, peluk Islam, convert, dia rasa selamat berjiran dengan kita. Jadi sampai kat sini ni, bila dah masuk Islam dia tanya, so kami ni perlu ke, kami lihat selalu you all ada ijab kabul itu apa, nikah semula ke? Tak perlu, tak perlu. You just pergi pejabat agama and then register, dan kita akan keluarkan sijil nikah lah. Begitu. Dan nasab tu anaknya boleh dinasabkan pada ayah dia. Mungkin setakat itu dulu Firhat, mungkin kita boleh pindah pada topik yang lain insya-Allah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Sohibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sono di atas penerangan tersebut ya. Apabila saya dengar penjelasan dan explanation yang telah diberikan, saya rasa explanation tersebut adalah sebuah explanation yang cukup ringkas dan juga ekstensif lah. Dan daripada segi penerangan pula, saya rasa bahawa bila kita dengar tentang proses yang telah dilakukan, saya rasa Islam itu adalah sebuah agama yang cukup cantik, cukup beautiful. Memang betul lah mereka kata Islam itu syumul, Islam itu cukup, dan Islam itu adalah untuk semua orang, kerana mereka menerima semua orang tak kira agama dan juga bangsa. Dan lebih-lebih lagi ia dapat dibuktikan dengan apabila pasangan yang non-Muslim yang dikatakan seperti ini, dua-dua daripada agama yang lain, apabila convert, kedua-duanya masuk Islam, mereka tak perlu untuk melalui proses, mereka tidak perlu melalui dengan proses ijab dan qabul lah. Dan untuk saya perkara itu adalah sebuah perkara yang sangat convenient lah. Dan secara indirectly, kalau boleh kita nak ramai lagi orang masuk Islam, dan seperti mana yang disebutkan oleh Sohibul Fadilah sebentar tadi, kita kena berdakwah kepada mereka secara indirectly lah. Kalau boleh, in a sense, kita menjadi qudwah hasanah lah kepada mereka. Mereka nampak kita punya perilaku, mereka nampak tindakan kita, secara indirectly kita berdakwah kepada mereka. Jadi terima kasih. Jadi para pendengar penonton sekalian, kita akan berehat sebentar ketika. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada penerangan yang lebih mendalam semestinya hanya di Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi, meneruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu status pernikahan secara adat atau mengikut kepercayaan agama selain daripada Islam. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanyakanlah soalan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, Sohibul Fadilah Tun Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, berangkap Kadi Besar Negeri Johor. Jadi soalan saya adalah, kan mereka kan kedua-dua mereka adalah pasangan yang kafir sebelum ini ataupun non-Muslim, yang apabila mereka telah convert, kedua-dua mereka dah convert, dah masuk Islam, dan perkahwinan mereka telah pun diiktiraf. Tapi bagaimana pula kalau salah satu di antara mereka, contohnya seorang orang A dan juga orang B, pasangan suami isteri. Yang A ini adalah suami, yang A ini sahaja yang nak masuk Islam, tetapi orang B iaitu isterinya tidak mahu masuk Islam. Jadi status perkahwinan mereka macam mana? Kiranya sah ke tak sah perkahwinan mereka? Baik, terima kasih soalan yang sangat baik Firhat. Tadi kita sebut dalam situasi yang pertama, kedua-dua suami isteri tadi ni yang non-Muslim dan dia memilih Islam secara bersama. Itu mudah. Jadi kita terima dan tak perlu dinikahkan semula. Jadi kita terima secara fitrah dan kita daftarkan saja pernikahan terdahulu itu di Jabatan Agama kita lah. Cuma yang Firhat hanya ni, dalam situasi yang lain, ada setengah pasangan suami isteri itu seorang saja ataupun sebelah pihak saja, katalah isterinya saja membeli Islam, suaminya belum bersedia membeli Islam. Kita kata tak nak, kita pun tak tahulah. Katalah situasi itu berlaku, maka bila isteri memilih Islam, maka terpisahlah ataupun terfaraklah hubungan, ataupun terpisahlah, dalam bahasa yang mudah kita faham, terpisahlah hubungan suami isteri itu. Dan terpisahnya bila setelah habis
iddah ataupun tempoh iddah. Contoh isteri tadi ni kan, dia keluar agama dia memilih Islam, betul, meninggalkan suami. Jadi dalam tempoh iddah ni, dalam tempoh dalam bahasa mudah kita 3 kali suci lah. Okay. Kalau mudah lagi, bahasa orang muda ni 3 kali period. Maknanya period, isteri tu suci. Dalam tempoh tersebut, isteri dah memilih Islam. Kemudian suami 2 kali suci isteri, iddah tadi, tiba-tiba tak apalah, abang pun nak masuk Islam jugalah. Maka tak ada masalah, kita terima. Maknanya Islam mereka itu tak perlu dinikahkan semula ataupun terfarak dan sebagainya. Tidak. Berbeza kalau misalnya kata habis tempoh iddah isteri, suami tak menuruti ataupun suami yang memeluk Islam, isteri belum bersedia sampai habis iddah, maka habis iddah saja dia baru masuk Islam. Itu kena nikah semula. Tapi kalau dalam tempoh iddah, kita carry lah. Nampak Itu satu bab. Kemudian itu kalau misalnya kata memilih Islam salah seorang. Kalau yang serentak tadi itu, suami isteri serentak, tak ada masalah. Ini yang mereka suami saja memilih Islam atau isteri saja memilih Islam. Tengok dalam tempoh 3 kali suci ni, ada tak pasangan ni dia masuk Islam? Kalau tak ada, maka terputuslah. Maka yang lelaki ni masuk Islam, isteri mungkin belum bersedia masuk Islam, habis tempoh iddah, maka terpisahlah. Maka suami ni boleh kahwin dengan orang muslimah yang lain. Sama juga kalau yang isterinya ni memilih Islam, suami dalam tempoh iddah isteri tadi ni 3 kali suci, dia tak mengikut isterinya memilih Islam, maka sekarang ni terputuslah. Kecuali lah dah 2 tahun bekas isterinya ni dah muslimah dah. Dah muslimah dah, suami lepas 2 tahun habis dah tu, baru dia pilih Islam. Suami isteri tadi kebetulan tidak berkahwin lagi, maka boleh dinikahkan. Jelas ya? So jadi kiranya kalau suami, salah seorang daripada antara pasangan tu, seorang nak masuk Islam, lagi seorang tak nak masuk Islam. Belum sedia nak masuk Islam, bukan tak nak, belum sedia masuk Islam. Kalau bukan di antara dalam tempoh iddah tu, kalau mereka nak convert juga, maka mereka tak terpisah. Tetapi bila dah habis tempoh iddah dan baru nak masuk, baru nak convert kepada Islam, maka mereka kena ijab kabul. Ya, betul. Begitu. Tapi soalan saya seterusnya pula adalah tentang kanak-kanak lah. Mesti kita tahu kan, kalau pasangan suami isteri yang dah berkahwin macam non-Muslim, mesti ada di antara mereka yang ada anak-anak pula lah kan. Kalau anak-anak mereka, bagaimana pula kita nak jelaskan daripada segi status nasab, kira-kira macam binti itulah, macam mana pula kesnya? Baik, ini pun merupakan soalan yang baik dan bagus juga sebab kadang-kadang bila setengah keluarga, family, khususnya non-Muslim, dia convert ataupun memilih Islam. Kalau misalnya kata ayah dengan ibu ni pilih Islam, sebelum ni dia Hindu. Hindu ataupun Buddha ataupun apa jua agama, ataupun apa jua adat perkahwinan mereka dulu. Dua-dua ayah dan mak masuk Islam, anak-anak ikut masuk Islam. Ini mudahlah. Kan? Dan soalannya tadi, adakah dari segi nasab? Ya, betul. Ya, nasab boleh dibinkan mengikut nasab ayah, tak masalah. Cuma kalau misalnya kata apakah ada isu lain? Ada. Sekiranya anak ni umur 20 tahun atau 18 tahun dia tak nak convert ataupun tak nak ikut ayah dan mak dia yang dah Islam, maka kita tak boleh nak paksa mereka. Ini bercanggah dengan apa dia panggil tu, Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan. Tapi kalau bawah 18 tahun, automatically anak-anak ni akan wajiblah ikut, dinasabkan oleh ayah dan mak dia lah sekali, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak lihatlah sekarang ni, kalau kita kaitkan dengan Perlembagaan Persekutuan, kalau tidak silap saya, mungkin kalau saya terkhilaf, mohon diperbetulkanlah isunya timbul bila mana macam isu yang soalan pertama tadilah, ayah masuk Islam, Hindu mak ataupun ibu tak bersedia masuk Islam. Jadi anak tadi ni nak mengikut ayah dia ni, di sana ada satu kata silap saya dalam Perlembagaan Persekutuan disebut perlu mendapat keizinan kedua-dua ayah dan ibu. Ni
Jadi ini pun perlu kita ambil kira lah. Ini timbul isu bila either one, salah seorang. Kalau dua-dua masuk Islam, mak ayah masuk Islam, Hindu ni masuk Islam ataupun Buddha ke ataupun agama apa masuk Islam, itu mudah. Betul. Tapi bila salah seorang, dia memerlukan persetujuan, consent daripada ayah ataupun ibu yang masih lagi belum Islam. Jadi kalau dulu masuk Islam tak ada masalah. Kita carry ataupun nasabkan dengan mak ayah. Kiranya anak-anak mereka tu ada freedom. Kalau umur mereka bawah 18 tahun, mereka automatically memang kena ikut. Tapi kalau mereka umur 18 tahun ke atas, kiranya mereka ada freedom of choice. Betul. Nak pilih. Okey. Cuma tadi tu kalau misal kata masuk Islam ibu saja atau ayah saja, situ kita ada kekangan dari segi perlu keizinan kedua-dua ibu bapa, konsen daripada ni. Itu antara yang isu-isu yang berbangkit lah. Dari segi perundangan syariat Islam ataupun undang-undang yang kuat kuasa di negeri kita ni, khususnya di negeri Johor, dan saya yakin di negeri lain di Malaysia ni pun lebih kurang sama. Kalau kita lihat dalam enactment undang-undang keluarga Islam negeri Johor tahun 2003, di sana menyatakan bahawa, kata tidak silap saya, Seksyen 33 menyatakan bahawa perkahwinan secara bukan Islam ataupun mengikut adat, mereka memeluk Islam secara sukarela, maka automatically kita akan terus daftarkan di Jabatan Agama dan kita akan keluarkan sijil nikah. Cuma dari segi sirah tadi kita dah bahaskan, dari segi hukum fiqh sebenarnya dalam Al-Quran nas-nas kita pun jelas. Macam mana saya kongsikan tadi kisah isteri Abu Lahab. Status isteri itu diiktiraf oleh Islam melalui ayat Allah SWT dalam surah Al-Masad ayat keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah sebut isteri Abu Lahab itu di neraka kelak dia akan menjadi salah seorang pembawa kayu api neraka. Kita nak sebut di situ bukan yang kita nak highlightkan ialah isteri, kalimah isteri itu diiktiraf oleh Allah SWT, isteri Abu Lahab. Kemudian dalam surah At-Tahrim Allah SWT juga menyentuh tentang imra'ah Fir'aun tadi itu kan, isteri kepada Fir'aun. Mereka berkahwin cara mereka dulu, kemudian datang iman dalam bibit hati isteri Fir'aun, iaitu Aisyah, yang memelihara, menyelamatkan dan seterusnya mendidik, membesarkan Nabi Musa AS. Jadi perkahwinan terdahulu itu, once bila dia kembali kepada Islam, peluk Islam, kita tak perlu lagi nak ijab kabulkan dengan ijab yang baru dan sebagainya. Cuma ada satu isu lain, iaitu kena semak juga. Kalaulah perkara ini jarang berlaku. Contohnya misal katalah ada satu etnik ke apa ke di pedalaman, mereka meyakini kepercayaan mereka, mengikut adat mereka, mereka berkahwin. Bila kita semak, mereka mengaku siapa isteri ni, dia kahwin dah berapa lama, dah 15 tahun, ada 4 orang anak, contohlah kan. Rupanya kita tanya, rupanya ni adik perempuan dia nombor 3, dia yang sulung, dia berkahwin. Kiranya adalah perkahwinan antara di kalangan adik-beradik ada. Ada. Sama ada mereka terkhilaf ataupun sengaja, dan mereka mungkin senario itu boleh diterima oleh setengah masyarakat, oleh setengah-setengah masyarakat. Ini dia jadi satu kebiasaan lah untuk setengah masyarakat. Mungkin setengah masyarakat ada. Mereka mengiktiraf perkahwinan di kalangan adik-beradik. Sama ada secara adat dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Islam, ia tidak ada dalam Islam. Mahram. Mahram, ya betul. Katalah kita cerita tentang non-Muslim tadi ni. Non-Muslim ni maknanya orang bukan Islam, mereka berkahwin secara adat mereka, Contoh pedalaman sana. Kalau yang hari ini mudah, masyarakat yang ada jiran tetangga kita, masyarakat Hindu ke, Buddha ke, jiran kita, kawan kita betul. Itu jelas. Ini jenis yang pedalaman mungkin. Ada yang berkahwin secara keluarga, adik-beradik.
abang sulung kahwin nombor 4 dan sebagainya, adik yang perempuan. Jadi kalau inilah tiba-tiba dapat hidayah Allah, pendakwah-pendakwah dari jabatan agama ni, ataupun pendakwah mana-mana lah, NGO masuk ke dalam hutan, dia bagi tarbiyah, tausiah, taujiah, tashkil dan sebagainya, dia nak kembali kepada Islam. Satu family ni, rupanya bila siasat-siasat, dia ni adik-beradik, mana mahram dia lah. Jadi ini berbeza dengan klausa yang kita bincang tadi. Apa kita nak buat? Dulu masuk Islam, maka kita terpaksa farakan. Terpaksa pisahkan maksudnya. Jadi kita alu-alukan kehadiran mereka kepada Islam itu sendiri. Sebab dia berkaitan dengan nasab dan sebagainya. Kita akan bantu mereka dan sebagainya lah. Dan dia boleh memilih pasangan selepas itu yang baru. Baik, saya kira sekadar itu dahulu yang dapat saya kongsikan dengan sesedara sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Kami Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan tak banyak sedikit dapatlah sesuatu kan. Kalau katalah jiran kita ada yang macam ni, dia bertanya pada kita, macam mana nak buat ni? Jadi kita tunjukkan kaedah atau cara ni, mana yang kita faham lah. Kalau ditanya, perlu ke kami ni nak nikah macam you all nikah tu? No need, tak perlu. Cuma yang perlu kita buat, kita nasihatkan mereka, datanglah ke pejabat agama ataupun dalam konteks negeri Johor ni, datanglah ke pejabat kadi daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal kawan-kawan kita yang non-Muslim tadi ni. Jadi kita ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih saya khususnya kepada Radio An-Nur Majlis Kami Islam Negeri Johor yang mengambil inisiatif untuk berkongsi maklumat ini kepada masyarakat Islam di luar sana. Dan saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Johor yang telah pun mengambil langkah ke hadapan untuk bersama Radio An-Nur dalam menyampaikan syiar Islam, khususnya maklumat-maklumat terkini. Dan begitu juga dengan penaja kita lah, Iqbal Salam, yang membantu kami khususnya, dan maksudnya pihak berkuasa agama lah, dan Radio An-Nur sebagai medium untuk masyarakat Islam, khususnya pendengar dan penonton dapat berkongsi maklumat khususnya tentang perkembangan Islam di negeri Johor dan di negara kita. Saya kira setakat itu dahulu, Farhad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Dan dapat kita fahami dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tak sempat mengikuti sesi ini, dan kita insya-Allah berusaha dan berazamlah untuk menterjemahkan kehendak Islam itu sebagai Islam ajaran yang penuh dengan kesejahteraan, keamanan, dan kita lahirkan karakter ataupun akhlak yang baik, yang disenangi oleh orang-orang bukan Islam. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit itu, mereka akan lunak hatinya, cenderung dan memilih Islam sebagai anutan, kepercayaan dan akidah yang membawa keselamatan dan kesejahteraan kepada mereka, keluarga mereka. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat saya kongsikan kepada sidang penonton Radio An-Nur Majlis Kami Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan perkongsian beliau pada hari ini. Saya rasa perkongsian hari ini adalah sebuah lubuk ilmu yang kita boleh masing-masing belajar, kerana personally saya rasa saya belajar satu perkara yang baru pada hari ini, dan mungkin dengan perkara baru inilah kita boleh sampaikan kepada orang luar di sana. Yalah, sebab apa? Kerana kita, apabila kita telah menghadiri sebuah majlis ilmu dan kita telah menimba sebuah ilmu yang baru, maka kita kenalah kongsikan kepada orang lain. Bukan apa, kerana saya rasa kalau ilmu tu tanpa amal, saya rasa ini adalah sebuah bentuk kerugian lah. Amat rugilah kepada mereka yang telah pun belajar tentang ilmu baru
tetapi tidak mengamalkannya dan berkongsikan kepada orang lain. Jadi para pendengar dan penonton sekalian yang mana telah dengar dan ikuti siaran kami, ataupun para penonton yang tengok video ini yang tak kisahlah di YouTube ataupun di Facebook, maka bolehlah share dan kongsi kepada orang lain supaya apa? Supaya kita dapatlah sebuah bentuk rantaian ilmu dan supaya kita dapat educate dengan lebih banyak kepada masyarakat di luar sana. Jadi itu saja pada hari ini. Rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.